Dah lama teringin tapi kali ni baru dah menjadi kek pisang. Kak Ana nak share resepi Kak Ana buat kek pisang yang simple-simple aja. Kak Ana satukan bahan kering 2 cawan tepung gandum, 1 sudu kecil baking powder dan 1 sudu kecil soda bikarbonat, air bersama. Untuk bahan basahnya 5 atau 6 biji pisang emas, terpulanglah berapa yang nak guna pun boleh. 1 cawan gula perang atau gula putih, 1 cawan minyak masak ataupun minyak jagung dan 3 biji telur. Kesubahan ni Kak Ana blender sahaja sehingga dia sebati. Kak Ana terfikir nak buat kek pisang ni sebab ada pisang kat rumah, beli hari tu tak habis makan. Jadi Kak Ana jadikan dia kek pisang. Caranya sangat mudah. Kita satukan sahaja bahan yang kita dah blend tadi bersama dengan bahan tepung yang diayak. Gaul sebati guna kaedah kaut balik dengan menggunakan senduk atau spatula. Bakar dalam oven 170 sehingga 40 minit atau 1 jam bergantung pada saiz oven. Dan juga ada juga yang kukus. Saiz kek Kak Ana ni kecil saja, saiz panjang, saiz loaf. Dan Alhamdulillah ia masak sempurna walaupun garing sikit kat bahagian bawah. Tapi ia lembap dan juga kurang manis. Cubalah kalau nak buat.